asal dia duduk atas tu seorang-seorang? Seputar sekarang kan 99 sen. Kami mat. Oh, seputar lah. Tak usah guys. Sini lah. Apa dah? Standard lah. Mana tu? Tadi nak kasih dulu. Wih, tu. Esok. Dia ni. Oh bodoh. Ada tak tahu. Ni gambar baru. Kawan dah ni dah. Apa dia? Mak AI dah sekarang. Dulu mana ada? Dah lama dah. Ha? Lain lah. Gambar ni OT ni. Ada dah. Sebelum AI famous lagi dah ada dah. Cantik lah. Oh, secuknya. Pegang packaging dah. Mate. Kenapa kita nak review pun ni? Oh ni dah kata yang jenis-jenis macam ni best. 7E punya Tapi roti. ni kekal. Mana tak ada Dekat roti? order ni sudah. Roti 7E tak ada. Ni saya ibu ya. Bukan roti. Dia ada packaging. Ha ni macam ni. Ha. Macam nombor. Oh, ini si bapak dia. Ayah hantar. Oh. Tengok dalamnya ada juga. Benda boleh tarik belah sini kan. Vanilo. Harga dia apa? Oh ni premium ice cream. Patutlah daripada pilih sebelah mana. Tak, yang ni aku terkejut tengok harga dia tu. Wah, murahnya. Wish, nampak menarik kan? Nampaknya. Oh, ni ada murah. Ni. RM4 tak mampus. Ni paling ada asam paling balai. Sebab Ada kedai kek mana-mana. Oh, kita tengok kek tu. nak mochi. Tapi tinggal mochi ni tak sedap. Tak ada. Membership ada. 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 Jadi macam mana kira? Yang tu RM3.50. RM4. RM4.50. Ha, baik sangat. Ha. RM4.50. So lagi satu nak tanya, yang ni kita boleh redeem ke? Kalau Yang kita beli. ni dia boleh redeem tapi jap. Ha.